Inginkan kaki yang kuat walaupun pada usia 90 tahun makan ini setiap hari. Kaki anda semakin lemah dan mungkin anda sendiri belum menyedarinya. Suatu hari, anda rasa sedikit sukar untuk bangun dari kerusi. Beberapa bulan kemudian menaiki tangga membuatkan anda tercungap-cungap dan sebelum anda sedar berjalan-jalan, sebentar pun terasa seperti bersenam. Ini bukan sekadar penuaan biasa. Ia dipanggil kehilangan otot. Ianya berlaku secara senyap, beransur-ansur dan sering diabaikan. Inilah kebenaran yang mengejutkan. Kaki anda lah yang pertama sekali menjadi lemah apabila anda semakin tua. Apabila ini berlaku, keseimbangan anda terjejas, keupayaan untuk berdikari mula pudar dan risiko untuk jatuh meroket naik. Tetapi ada berita baik, masih belum terlambat untuk membinanya semula. Malah anda boleh mula menguatkan kaki anda terus dari meja makan di rumah. Kerana walaupun senaman itu penting, apa yang anda makan boleh jadi sama hebatnya dan kadang-kadang lebih berkesan. Dalam video ini, kami akan mendedahkan 6 makanan hebat yang boleh memulihkan kekuatan otot, melindungi tulang anda dan memastikan kaki anda kuat dan stabil sehingga ke usia senja. Jadi pastikan anda menonton hingga akhir kerana makanan nombor 1 dalam senarai ini adalah sesuatu yang kebanyakan warga emas sudah ada di dapur mereka, tetapi hampir tiada siapa yang memakannya dengan cara yang betul. Sebelum kita mulakan beritahu saya berapa umur anda dan dari mana anda menonton, saya ingin tahu dari mana Keluarga Makan Sihat Hidup Ceria kita menonton pada hari ini. Baiklah, mari kita mulakan. Berikut adalah 6 makanan yang disokong oleh sains yang boleh membantu menjaga kaki anda kuat, anjal dan penuh bertenaga. Bermula dengan nombor 6 keledek bahan api yang memastikan kaki anda terus bergerak. Apabila bercakap tentang menjaga kaki anda kuat dan stabil tenaga adalah segalanya. Tetapi tidak semua tenaga dicipta sama. Setengah makanan memberikan anda lonjakan tenaga yang cepat kemudian membuatkan anda letih dan lesu. Keledek sebaliknya memberikan tenaga yang tahan lama yang membekalkan otot anda selama berjam-jam membolehkan anda terus berjalan memanjat dan berdiri tegap. Apabila kita menua otot kita tidak menyimpan atau menggunakan tenaga dengan cekap seperti dahulu. Itulah sebabnya tugas-tugas mudah seperti membawa barang dapur atau berjalan mendaki bukit mula terasa lebih sukar. Keledek membaikinya secara semula jadi. Padat dengan karbohidrat kompleks, ia menyediakan bahan api yang stabil tanpa lonjakan atau kejatuhan gula dalam darah. Di dalam isinya yang berwarna oranye terang itu terdapat vitamin A kalium dan sebatian anti radang yang membaiki koyakan mikrootot, mencegah kekejangan dan memastikan pergerakan anda lancar. Vitamin A mempercepatkan pemulihan dan meredakan kesakitan manakala kalium menstabilkan pengecutan otot dan menghidratkan tisu. Keradangan kronik adalah satu lagi pencuri kekuatan yang tersembunyi. Ia perlahan-lahan menghakis gentian otot. Beta-karotene dalam keledek melawan kerosakan itu di peringkat sel memastikan kaki anda anjal dan bebas kesakitan. Malah usus anda juga memainkan peranan. Serat semula jadi dalam keledek menyokong penghadaman dan penyerapan nutrien, memastikan otot anda mendapat bahan api yang diperlukannya. Panggang lainnya atau tambahkannya ke dalam sup dan salad. Rasa manisnya yang lembut sesuai dengan hampir apa saja dan setiap hidangan membantu kaki anda membawa anda lebih jauh satu langkah kuat pada satu masa. Nombor 5 oat, pembina daya tahan untuk kaki yang letih. Kebanyakan orang menganggap oat sebagai sarapan biasa, tetapi bagi warga emas, ia adalah salah satu makanan terbaik untuk daya tahan kaki dan tenaga sepanjang hari. Jika kaki anda cepat letih pada pertengahan hari atau terasa berat ketika menaiki tangga oat, boleh membantu membaikinya. Apabila kita menua otot kita kehilangan stamina kerana badan menjadi kurang cekap dalam mengekalkan paras gula darah
dan tenaga yang stabil. Oat menyediakan karbohidrat yang dilepaskan secara perlahan, memberikan otot anda bahan api yang stabil selama berjam-jam. Tiada kejatuhan tenaga, tiada keletihan di tengah hari, hanya kekuatan yang konsisten untuk berjalan berkebun dan kekal aktif. Tetapi OAT bukan sekadar membekalkan tenaga kepada otot anda. Ia membinanya semula. Setiap hidangan menawarkan protein berasaskan tumbuhan untuk membantu membaiki dan mengekalkan gentian otot yang secara semula jadi merosot seiring usia. Ini bermakna keseimbangan yang lebih baik, kaki yang lebih kuat dan kestabilan yang lebih mantap. Ia juga kaya dengan zat besi dan magnesium, dua nutrien yang sering kekurangan pada warga emas. Zat besi menghantar oksigen ke otot anda manakala magnesium merehatkannya, mencegah kekejangan kekakuan dan rasa tegang serta berat di kaki anda. Jika anda pernah mengalami kekejangan pada waktu malam secara tiba-tiba, magnesium dari OAT boleh membantu menghentikannya secara semula jadi. Oat juga menyokong peredaran darah dengan memastikan salur darah sentiasa terbuka dan anjal memastikan otot anda mendapat oksigen dan nutrien untuk pemulihan yang lebih cepat. Nikmatinya suam-suam pada waktu pagi, dikisar dalam smoothie atau dibakar menjadi snack sihat. Walau apapun cara anda memakannya, oat secara senyap membekalkan tenaga kepada otot anda, membantu kaki anda kekal kuat, stabil dan bersedia untuk setiap langkah. Nombor 4, avokado. Makanan hebat untuk fleksibiliti dan melawan kekejangan. Avokado bukan sekadar makanan yang menjadi trend untuk warga emas. Ia adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan kaki anda kuat, anjal dan bebas kesakitan. Apabila kita menua, kekakuan sering mula terasa, rasa sengal apabila bangun dari katil atau ketegangan selepas duduk terlalu lama. Kebanyakan ini berpunca daripada keradangan yang perlahan-lahan menghauskan otot dan sendi. Avokado melawannya secara semula jadi. Ia kaya dengan lemak mono tak terpu, iaitu lemak baik yang meredakan keradangan, melindungi tisu otot dan menjaga sendi agar sentiasa lentur. Ini bermakna kurang kekakuan, kurang kesakitan dan lebih kebebasan untuk bergerak dengan yakin. Lebih baik lagi, avokado padat dengan kalium mineral yang diperlukan oleh otot anda untuk menguncup dengan betul. Sebenarnya, avokado mengandungi lebih banyak kalium berbanding pisang, membantu mencegah kekejangan kejang otot dan ketegangan kaki pada waktu malam. Jika anda pernah terjaga dengan kekejangan betis yang menyakitkan kekurangan kalium, mungkin puncanya. Avokado juga membekalkan vitamin E antioksidan kuat yang membaiki titik-titik tekanan kecil pada otot anda, meredakan keletihan dan menjaganya agar tetap kuat. Selain itu, lemak sihatnya menyokong peredaran darah, memastikan oksigen dan nutrien sampai ke kaki anda supaya ia kekal bertenaga. Tambahkan avokado pada roti bakar, kisar dalam smoothie, lenyek menjadi guacamole atau makan begitu saja dengan garam dan lada. Rahsianya adalah konsistensi. Jadikannya sebahagian daripada rutin mingguan anda dan anda akan merasai perbezaannya. Pergerakan yang lebih lancar, kurang kekejangan dan kaki yang kekal anjal dan bertenaga untuk tahun-tahun yang akan datang. Nombor 3, beri pelindung otot dan sumber anti penuaan. Penuaan tidak dapat dielakkan, tetapi kehilangan kekuatan tidak semestinya. Setiap hari, otot anda menghadapi musuh yang tidak kelihatan seperti radikal bebas, tekanan oksidatif dan keradangan. Anda mungkin tidak melihatnya, tetapi anda merasakannya. Lutut yang kaku, kaki yang sakit selepas aktiviti ringan atau keletihan yang berlarutan. Di sinilah buah beri memainkan peranannya. Beri biru, strawberry, raspberry dan beri hitam adalah antara pelindung terkuat alam semula jadi. Padat dengan antioksidan, ia bertindak seperti perisai melawan tekanan oksidatif yang melemahkan otot dan melambatkan pemulihan. Semakin kerap anda memakannya, semakin berdaya tahan otot anda. Beri juga mengurangkan keradangan kronik punca tersembunyi di sebalik sendi yang kaku dan kaki yang sengal, membolehkan anda bergerak dengan lebih bebas dan selesa. Kandungan vitamin C yang tinggi meningkatkan pengeluaran kolagen,
menjaga otot tendon dan sendi anda agar tegang, anjal dan muda. Dan ia bukan sekadar melindungi, ia juga memberi tenaga. Beri menyokong peredaran darah yang sihat, meningkatkan penghantaran oksigen ke otot kaki anda, jadi anda kurang berasa letih dan pulih lebih cepat. Sebagai bonus, antioksidan yang sama yang melindungi otot anda juga menajamkan ingatan dan fokus anda, memastikan minda anda seaktif badan anda. Tambah segenggam ke dalam oat yogurt atau smoothie atau nikmatinya segar. Dengan setiap gigitan, anda membekalkan kekuatan, keanjalan dan kecergasan dari dalam. Manis, ringkas dan berkesan, beri benar-benar makanan untuk badan dan otak anda. Sebelum kita teruskan dengan dua senarai terakhir, jika anda mendapati video ini bermanfaat, setakat ini sila berikan like dan langgan saluran Makan Sihat Hidup Ceria untuk lebih banyak tips yang mengubah hidup yang membantu anda kekal kuat dan aktif selepas usia 60 tahun. Bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini? Beritahu kami di ruangan komen di bawah. Kami suka mendengar daripada anda. Dan jika anda ingin menyokong misi kami, klik butang Super Thanks untuk menghantar sumbangan kecil. Setiap sumbangan amatlah dihargai. Nombor 2, ikan salmon, pembina semula otot dan penggalak peredaran darah. Setiap kali anda berdiri, berjalan atau menaiki tangga, otot kaki anda secara senyap menampung seluruh berat badan anda. Tetapi seiring usia, keupayaan badan anda untuk membina semula otot menjadi perlahan. Itulah sebabnya kaki anda mungkin mula terasa lebih lemah atau lebih letih berbanding dahulu. Di sinilah ikan salmon memainkan peranannya. Salah satu makanan paling berkesan untuk membina semula kekuatan. Ia padat dengan protein berkualiti tinggi, memberikan otot anda bahan mentah yang diperlukannya untuk membaiki dan kekal tegang. Tetapi rahsia sebenarnya terletak pada asid lemak omega 3, iaitu lemak sihat yang mengurangkan keradangan, melancarkan aliran darah dan melindungi sendi anda daripada kekakuan dan kesakitan. Keradangan adalah punca utama kelemahan dan pemulihan yang perlahan pada orang dewasa yang lebih tua. Omega 3 meredakan proses itu, membantu kaki anda bergerak dengan lebih bebas dan selesa. Ia juga meningkatkan peredaran darah, menjaga salur darah anda agar anjar supaya oksigen dan nutrien sampai ke otot anda dengan cekap yang bermakna lebih banyak tenaga, kurang rasa berat dan pemulihan yang lebih cepat. Ikan salmon juga menyokong fungsi saraf, menjaga pergerakan anda agar tajam dan seimbang, manakala vitamin B di dalamnya, terutamanya B12, membantu menukar makanan menjadi tenaga bersih. Bersama-sama ia membekalkan daya tahan, kekuatan dan koordinasi. Anda tidak perlu makan ikan salmon setiap hari. Cukup 2 hingga 3 hidangan seminggu sudah boleh membuat perbezaan. Dipanggang, dibakar atau walaupun dalam tin dengan minyak zaitun dan lemon. Setiap gigitan membantu membina semula, mengecas semula dan memulihkan kaki anda dari dalam. Nombor 1, telur. Pembina kekuatan yang lengkap. Jika anda bertanya kepada doktor seperti Dr. Muhammad Farid atau pakar pemakanan makanan mana yang terbaik untuk membina semula kekuatan selepas usia 60 tahun, kebanyakan mereka akan mengatakan perkara yang sama: telur, kecil, ringkas dan mampu milik. Setiap biji telur mengandungi pakej nutrien lengkap yang diperlukan oleh otot anda untuk kekal kuat dan stabil. Apabila kita menua, kita kehilangan otot lebih cepat daripada kita membinanya, semula satu proses yang dipanggil sarkopenia. Keradangan kronik adalah satu lagi pencuri kekuatan yang tersembunyi. Ia perlahan-lahan menghakis gentian otot beta-karotene dalam keledek, melawan kerosakan itu di peringkat sel, memastikan kaki anda anjal dan bebas kesakitan. Malah usus anda juga memainkan peranan. Serat semula jadi dalam keledek menyokong penghadaman dan penyerapan nutrien, memastikan otot anda mendapat bahan api yang diperlukannya. Panggang lainnya atau tambahkannya ke dalam sup dan salad. Kekurangan vitamin D adalah biasa di kalangan warga emas dan boleh menyebabkan keletihan, kelemahan dan masalah keseimbangan. Dan hanya 1 atau 2 biji telur sehari
boleh membantu memulihkannya secara semula jadi. Di dalam setiap kuning telur, anda juga akan dapati kolina nutrien yang memastikan saraf dan otot anda berkomunikasi dengan lancar. Ini bermakna tindak balas yang lebih cepat, langkah yang lebih stabil dan kawalan yang lebih baik. Selain itu, telur kaya dengan vitamin B, antioksidan dan lemak sihat semuanya membantu melindungi sel otot dan mengekalkan tenaga sepanjang hari. Anda tidak perlukan banyak, 1 atau 2 biji telur setiap hari sudah mencukupi. Dibuat telur hancur direbus atau dicampur dengan sayur-sayuran untuk kelainan. Rahsianya adalah konsistensi. Menjadikan telur sebahagian daripada rutin anda boleh membantu anda kekal, seimbang, yakin dan kuat untuk tahun-tahun yang akan datang. Anda mungkin merasakannya sebagai pergerakan yang lebih perlahan atau kaki yang lebih lemah. Telur melawannya dengan menyediakan protein berkualiti tinggi dengan kesemua 9 asid amino perlu blok binaan yang tepat yang diperlukan oleh otot anda untuk membaiki dan membesar. Ia juga merupakan salah satu sumber semula jadi terbaik vitamin D yang bukan sahaja menyokong kesihatan tulang tetapi juga kekuatan dan koordinasi otot. Kerana kadang-kadang makanan yang paling ringkaslah yang benar-benar membina asas yang paling kuat. Sekarang ramai di antara anda bertanya, adakah saya perlu makan kesemua 6 makanan ini setiap hari? Tidak semestinya. Anda boleh mencampur dan memadankannya sepanjang minggu. Apa yang paling penting adalah konsistensi. Menjadikan makanan ini sebahagian daripada rutin biasa anda. Badan anda mendapat manfaat bila-bila masa anda memberinya khasiat. Bolehkah saya makan kesemuanya sekali? Sudah tentu, banyak makanan ini saling melengkapi dengan baik. Contohnya oat dengan beri atau ikan salmon dengan avokado. Nutrien-nutrien ini sebenarnya berfungsi lebih baik apabila digabungkan. Sesuatu yang pakar pemakanan panggil sebagai sinergi makanan. Dan satu lagi, soalan yang sering kami dengar, adakah saya perlukan senaman untuk mendapatkan hasil pergerakan ringan membantu nutrien ini berfungsi lebih cepat? Malah regangan kaki yang ringkas, berjalan-jalan sebentar atau senaman di atas kerusi akan mempercepatkan kemajuan anda. Ingat, pemakanan membekalkan tenaga kepada badan anda, tetapi pergerakan mengaktifkannya. Bersama-sama, ia membina semula kaki anda dalam keluar, membantu anda kekal kuat, stabil dan berdikari untuk tahun-tahun yang akan datang. Sekarang, setelah kita mendedahkan kesemua 6 makanan hebat ini, mari kita imbas kembali secara ringkas apa yang telah kita pelajari hari ini. Keledek membekalkan otot anda dengan tenaga yang tahan lama dan membantu ia pulih lebih cepat. Oat memberikan kekuatan yang stabil, menjaga otot anda bertenaga dan bebas daripada kekejangan. Avokado mengurangkan keradangan, meningkatkan keanjalan dan melindungi daripada kekakuan yang menyakitkan. Beri membaiki jentian otot dan melindungi sendi anda melalui antioksidannya yang kaya. Ikan salmon membina semula tisu otot, melancarkan peredaran darah dan memulihkan tenaga dari dalam keluar. Dan akhir sekali, telur makanan kekuatan yang lengkap membekalkan semua yang diperlukan oleh kaki anda untuk kekal stabil, responsif dan bertenaga. Bersama-sama, keenam-enam makanan ini membentuk sistem pertahanan semula jadi terhadap kehilangan otot dan kelemahan yang datang bersama penuaan. Setiap hidangan yang mengandungi satu atau lebih daripadanya membawa anda selangkah lebih dekat kepada kaki yang lebih kuat, keseimbangan yang lebih baik dan kebebasan yang lebih besar. Jika anda mula perasan keletihan ketika menaiki tangga rasa berat, ketika berjalan atau kekakuan pada kaki anda, ketahuilah bahawa masih belum terlambat untuk mengubah keadaan. Badan anda masih mendengar apa yang anda berikan kepadanya. Mulakan hari ini dan dalam beberapa minggu, anda mungkin akan mula merasakan perbezaannya. Langkah yang lebih ringan, keseimbangan yang lebih stabil dan keyakinan yang diperbaharui dengan setiap pergerakan. Maklumat yang dikongsi dalam video ini adalah untuk tujuan pendidikan saja dan tidak boleh menggantikan nasihat perubatan peribadi.
Sentiasa berunding dengan doktor anda seperti Dr. Muhammad Farid atau penyedia penjagaan kesihatan yang bertauliah sebelum membuat sebarang perubahan ketara pada diet anda, terutamanya jika anda sedang menguruskan keadaan kronik, mengambil ubat atau pulih daripada kecederaan. Keselamatan dan kesejahteraan anda adalah keutamaan. Gunakan maklumat ini sebagai panduan, bukan preskripsi. Ingat, kaki anda adalah asas anda. Apabila ia kekal kuat, anda kekal berdikari, mudah bergerak dan mengawal hidup anda. Walaupun perubahan kecil yang konsisten dalam diet, anda boleh membawa kepada peningkatan besar dalam cara anda berasa setiap hari. Jadi mulakan dengan satu perubahan minggu ini. Mungkin tambahkan keledek ke dalam makan malam anda atau campurkan sedikit beri ke dalam sarapan anda. Setiap gigitan adalah pelaburan untuk kekuatan dan kebebasan masa depan anda. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, sila berikan like dan langgan saluran Makan Sihat Hidup Ceria untuk lebih banyak tips yang mengubah hidup tentang kekal aktif dan sihat selepas usia 60 tahun. Dan jika anda ingin menunjukkan sokongan anda terhadap misi, kami klik butang Super Thanks di bawah. Budi baik anda membantu kami terus mencipta video yang berharga untuk anda. Sekarang saya ingin mendengar daripada anda. Antara 6 makanan ini, yang mana satu yang anda sudah makan dan yang mana satu yang akan anda mula tambahkan ke dalam hidangan anda minggu ini, kongsikan di ruangan komen. Kisah anda mungkin memberi inspirasi kepada orang lain untuk memulakan perjalanan mereka ke arah kaki yang lebih kuat juga. Kuat kekal, sihat dan terus bergerak. Kerana setiap langkah yang anda ambil adalah langkah ke arah kehidupan yang lebih panjang dan lebih bertenaga.